Sekiranya bantahan ditolak oleh Ketua Pengarah Insolvensi, maka orang bankrupt tersebut akan dibebaskan di bawah Seksyen 33A atau Seksyen 33C. Itulah maksudnya pelepasan. Orang yang telah bebas dilepaskan daripada status bankrupt, maksudnya bebas menjadi rakyat biasa. Hutang-hutangnya semacam contoh kes Cik Lee yang saya sharekan dalam konten video. Cik Lee yang kesnya di insolvensi Alustar, berhutang 1.3 juta, tertunggak ansuran bulanan dengan insolvensi 13,000. Akhirnya dibebaskan di bawah Seksyen 33A kerana dia ada sakit kronik. Jadi hutangnya yang 1.3 juta itu tak perlu dibayar, sebab hutang itu telah dituntut di dalam POD sewaktu dia bankrupt. Jadi semasa dia hendak dibebaskan, Jabatan Insolvensi telah memberi waktu kepada kreditors untuk membantah. Maka selepas tamat tempoh 21 hari dan tiada bantahan, maka Cik Lee tersebut telah dibebaskan. Jadi ada yang bertanya, selepas dibebaskan daripada bankrupt, perlu ke dia membayar setiap bulan? Nak bayar kepada siapa? Jadi jawapannya tiada. Seksyen 35 dah katakan tadi, selepas dia dibebaskan di bawah Seksyen 33A atau 33C, bahawa segala hutang yang dituntut di dalam POD-nya, Proof of Debt, BBH-nya, orang bukti hutang, semua itu tidak perlu dibayar kerana telah dilepaskan di bawah perakuan sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Jadi jelas dan faham maksud pelepasan, bahawa dia telah bebas daripada status bankrupt, dia menjadi rakyat biasa. Dia boleh pergi keluar negara tanpa izin daripada Ketua Pengarah Insolvensi lagi, terus saja buat pasport. Dia boleh buka syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Lagi dia boleh buat apa? Jadi rakyat biasa lah. Tetapi cumanya sebab dia ada hutang yang masih tidak dibayar dan tidak perlu dibayar, di dalam rekod bank negara tetap ada hutang-hutang tersebut, akan dibuat note bahawa dia telah dilepaskan di bawah Seksyen 33A dan segala hutang tidak perlu dibayar. Tapi bad record dia tetap ada. Jadi bila ada